Sebab Nabi kata apa? Khairukum li ahlihi. Orang yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang paling baik pada ahlinya, isterinya. Penilaian baik tak baik kita letak di mana? Tu, kat leher di belakang. Balik sekali lagi bang, cuba tanya isteri kita. So, abang tanya boleh? Tanya apa bang? Abang ni baik tak dengan Som? Sudah. Nak jawab tu punya lambat. So abang tanya, ni abang baik ke? Kita dah kahwin 40 tahun. Tahu lah bang. Fikir sendiri lah bang. Cuba maknanya tak baik. So puas hati tak dengan abang so? Boleh tahan lah bang weh. Nak kata pun tak guna dah, dia nikah dah tu. Sudah tuan-tuan. So banyak dah nak komplain ke abang so? Banyak bang. Komplain pun tak guna. Abang bukannya abang dengar pun. Kalau isteri sendiri cakap kita tak baik, jangan harap tuan-tuan ni baik. Pasal apa yang tak ada penghormatan? Pasal apa yang isteri tak takut langsung? Jawapan dia mudah. Sebab kita tidak ada aura. Kita tidak ada zauq, tu tidak ada. Daripada mana datangnya aura? Daripada mana datangnya zauq? Salah satunya ialah qumil lail, bangun semayang malam. Yang tu yang kita tak buat. Anak tak hormat, anak tak takut, anak tak rindu, anak tak segan. Pasal apa? Sebab tidak ada zauq. Bagaimana nak menimbulkan satu perasaan kegerunan kepada orang lain, perasaan segan pada orang lain? Nabi diperintah oleh Allah ketika mula-mula dapat wahyu, qum, bangun, fa'anzir. Sebelum itu apa dia? Qumil lail illa qalila, bangun semayang malam walaupun sedikit, bangunlah. Ada beberapa perkara yang menjadi hak ataupun menjadi tanggungjawab kita sesama Muslim. Yang pertama, kalau orang Islam, kalau orang bagi salam pada kita, maka jawablah salam itu. Menjawab salam. Tetapi menjawab salam itu ada hukum dia juga. Kalau saya bagi salam pada tuan ustaz kita, tuan imam ni, saya ingat orang Arab tadi, subhanallah. Jawa ya. Saya duduk di luar dalam kereta tengah jam tu, dengar suara tuan imam ni, Allah. Masya Allah. Qari ke ustaz? Qari ya. Dia kari yang tahu. Masya Allah. Saya bagi salam kepada tuan imam. Saya bagi salam pada tuan imam. Saya seorang, dia seorang. Maka wajib dia jawab. Tapi kalau saya bagi salam ramai-ramai macam tuan-tuan ni, seorang pun jawab cukup dah. Tu yang tadi seorang jawab tu, memadai seorang lah wakil kepada dia. Sebab kadang-kadang ada orang tak faham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang jawab Waalaikumsalam. Yang lain buat bodoh. Ustaz tu tak puas hati. Assalamualaikum. Lagi sekali tuan-tuan ni. Pekak ke apa ustaz ni tuan-tuan ni? Kaedah dia senang. Kalau seorang jawab, dua orang jawab, dia mewakili yang ramai-ramai menjawab. Jika salam itu diucapkan kepada yang ramai. Boleh faham Tuan Haji? Boleh lah. Kalau seorang dengan seorang, saya dengan Tuan Imam wajib jawab salam saya. Okey? Kalau ramai-ramai macam ni, memadailah seorang saja jawab. Dua orang pun jawab, tiga orang pun kira sah. Yang kedua, bersin. Hak dia. Bila dia bersin, hasyab, bersin. Dan dia jawab pula, alhamdulillah. Maka kita kena jawab apa? Yarhamkallah. Sebab apa? Sebab dia bersin dan dia sebut alhamdulillah. Hak dia apa? Doakan dia balik, yarhamkallah. Itu pun kalau dia sebut alhamdulillah. Hashim, sorry, tak payah. Hashim, excuse me, tak payah, yarhamkallah. Sebab apa? Sebab dia tak jawab alhamdulillah. Yang ketiga, iyadatul marid, menziarah orang sakit.
Ada yang jadi wajib ziarah. Siapa dia? Orang yang menanggungnya, orang yang menjaganya, orang yang menafkahkan dia, maka wajib ziarah. Siapa sakit? Mak wajib ziarah, bapa wajib ziarah, anak wajib ziarah, kakak wajib ziarah, adik abang wajib ziarah. Sebab apa? Awak bersama dengan dia. Tetapi kalau tak ada kaitan apa, siapa yang sakit? Haji Dola, engkau belum ziarah lagi, tak sempat lagi. Sunat menziarah. Sebab apa? Sebab tak wajib kita menanggung dia. Boleh faham Kak Zom? Wa itba'ul janaiz. Yang keempat, mengikuti jenazah. Bila mati seseorang, ikut jenazah, maka sunat mengikut dia. Pergilah ikut, dapat pahala macam besar bukit Uhud, Qirat, ikut dapat pahala besar. Bukan setakat kita semayang saja, mengikut sampai ke tanah perkuburan itu pun dituntut. Dan yang kelimanya, ijabatul da'wah, memenuhi jemputan. Dia jemput, kalau kenuri kahwin, wajib pergi. Kalau yang lain-lain, sunat pergi. 5 benda yang menjadi kepada kita kewajipan ke atas hak orang lain. Ada waktunya jadi wajib, ada waktunya jadi fardu kifayah, ada waktunya jadi sunat. Baik. Yang kedua kata Nabi SAW. Kata Nabi, suatu hari dibawanya jenazah di hadapan Rasulullah. Diusungnya jenazah depan Nabi SAW. Dan Nabi berkata kepada para sahabat yang melihat jenazah itu. Apa kata Nabi? Jenazah ni ada 2. Sama ada dia berehat daripada dunia atau dunia berehat pada dia. Jadi Nabi kata jenazah ni, orang ni kalau dia mati, dia ada 2. Pertama, sama ada dia berehat daripada dunia ataupun dunia berehat daripada dia. Maka sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, macam mana yang kata dunia berehat dengan dia, dia berehat dengan dunia tu macam mana ya Rasulullah? Kata Nabi, jika dia al-abdul mu'min yastarihu min nasabid dunia. Kalau yang mati itu adalah hamba Allah yang beriman, hamba Allah yang baik, dia telah berehat daripada kelelahan dunia, keletihan dunia, masalah dunia. Bila dia mati je, dia rehat. Dia tak ada apa kaitan dah. Bila masuk dalam kubur, rehat dalam kubur. Orang yang baik, kalau dia mati, masalah dalam dunia ni selesai. Ni sekarang ni tuan-tuan ni, punya banyaknya masalah, duk fikir dalam kepala otak ni. Semayang duk fikir, Allahu Akbar. Kacau betul. Mana nak fikir orang bercerai, mana nak fikir orang duk cari Jamilah tak jumpa-jumpa, mana duk fikir hutang, mana duk fikir perang, mana duk fikir mana duk fikir. Aduh, letihnya dunia ni, letih lah. Engkau mati, kau rehat, kau tak payah fikir apa dah. Sebab tu kalau orang yang baik, bila dia mati, yastarihu, dia rehat min nasabid dunia, daripada segala masalah dunia ni. Jadi tuan-tuan, kalau tak nak fikir tentang masalah dunia, tak nak serabut perut, mati tuan-tuan. Janganlah Ustaz, saya baru bertunang bulan lepas Ustaz. Sabar, awak tenang Ustaz. Yang kedua kata dia, wal mu'minul fajir. Kalau dia orang hamba Allah, wa abdul fajir, kalau dia adalah hamba Allah yang berdosa, yang jahat, yang fajir, yastari minhu, maka dia berehat daripadanya. Apa dia? Manusia akan berehat daripada dia. Wal bilad wasyajarah waddawab, maka bila orang jahat ni mati, orang berehat daripada dia. Alhamdulillah, eloklah dia mati, selamat kita. Bila orang yang berdosa mati Kak Som, lega rasanya Ustaz. Kenapa? Pokok serai Kak Som dicurinya, helmet anak Kak Som dibalurnya Ustaz. Oh, panjang tangan dia Ustaz. Oh, habis tu udah mati semalam, lega rasanya Ustaz. Nampak?
Bukan setakat kita rasa lega, negara pun rasa lega. Yang kaki rompak dah mati, yang kaki bunuh orang dah mati, maka kita ni rasa lega dah tak ada dah tuan-tuan. Dah pemrompak tak ada, pembunuh tak ada. Bukan setakat negara rasa lega, negeri rasa lega, pokok pun rasa lega. Ada hamba Allah ni habis pokok ni, habis kebun dia, habis ladang dia. Bukan setakat lega pada pokok, binatang pun kata Rasulullah, bila orang jahat tu mati, binatang pun rasa aman daripada dia. Soalan dia, kita kalau mati, kita yang lega atau dunia yang lega pada kita? Cekap tuan. Sama-sama fikir tengok, aku ni kalau mati macam mana? Sebab itu mati adalah satu kejadian, tapi nama banyak. Ulang balik, mati adalah satu kejadian, mati tapi namanya banyak, mengikut siapa yang mati. Dua terbunuh dalam satu kejadian kemalangan di Lebuh Raya Suk. Dua terbunuh. Pejuang Palestin terkorban dalam kejadian tembak-menembak, terkorban pula. Bila kita lalu dekat highway, tengok aksiden kereta terbakar, kita pun buka tingkap, tanya dekat budak pelas tu, mati ke? Ada tuan-tuan tanya dia, terbunuh ke? Tobat lahum, tak ada tuan-tuan. Mati ke? Nampak tuan-tuan? Yang keempat, berita. Dua meninggal dunia dalam kejadian termakan makanan beracun, meninggal dunia. Mari raja pula ke bawah duli tuanku, mangkat pula. Mai kepada Rasulullah, baginda wafat pada tahun wafat tuan-tuan. Kalau orang yang paling kita sayang, kalau dia meninggal, kita panggil apa? Kita ambil telefon mak ya, abang Bidin dah tak ada, nampak? Dia ke mana mak tu? Mak tak faham tuan. Abang Bidin dah tak ada mak. Yelah, takkan dia tak khabar pada kamu dia ke mana? Dia mati lah mak, oi, baru sebut mati tuan. Kalau sayang dia panggil apa? Udah tak ada. Kalau orang tu jahat, mati pula, tuan panggil apa? Dia jahat, mati, tuan panggil apa? Eloklah mampus bunyi dia tuan. Subhanallah, dahsyat tuan. Agak-agak tuan mati besok, mampus, meninggal, dah tak ada, terbunuh, apa? Yang ketiga, setiap daripada kita ni ada wang, ada gaji, ada wang, ada pencen, ada simpanan. Dan tiap-tiap hari kita belanja duit tadi. Tiap-tiap hari kita belanja, cocok keluar. Kemudian pertanyaan baki, RM60, RM100, RM1000, RM100,000. Pertanyaan baki, balance semuanya ada. Berapa engkau belanja dan baki berapa banyak lagi duit engkau, kita tahu. Dapat gaji 2,000, simpan, belanja. Berapa lagi duit abang? Ada lagi 400. Kita juga diperuntukkan umur. Tiap-tiap hari digunakan umur. Tiap-tiap hari dipakainya nyawa, dipakainya umur. Tapi kita tak pernah tahu berapa lagi baki dia. Agak-agak tuan-tuan, berapa baki juga? Sehari? 2 hari? Sejam? 2 tahun? Tak tahu. Kalau dah tak tahu, bila baki yang tinggal? Kalau duit berkurang, boleh top up. Kalau duit dah habis, boleh cari. Kalau umur dah nak habis, buat apa Din? Jogging, pergi sihat sikit badan, kukup panjang umur. Elok lintas jalan, mati yang langgar dia kereta. Tak sangka tak? Sebab itu ada satu benda yang boleh memanjangkan umur, mendatangkan keberkatan pada umur. Apa dia? Wasilul arham, sambung silaturahim. Sambung silaturahim. Nabi kata orang yang sambung silaturahim panjang umur dia. Kita dengan kakak tak cakap, berebut reta. Dengan abang tak cakap, berebut sawah kampung. Dengan adik ipar, dia tetaknya putih kepala. Astagfirullahalazim. Tuan-tuan, sekarang adik ipar putih kepala tetak.
Sebab tu kalau ada ipar datang rumah, simpan parang. Sekarang bukan kira tuan ni. Dia tak kira lah. Kita baca baru ni berita, satu kekasih memotong kemaluan suami dia, habis. Sebab tak mau kahwin. Wartawan tanya dia, menyesal tak? Menyesal lah sikit, tapi puas hati. Astagfirullahalazim tuan. Jadi agak-agak tuan-tuan lah, isteri tuan-tuan tu menakutkan ataupun tidak tuan ni. Allah. Ada tak cara kalau tak boleh panjang umur, kita tak boleh top up ustaz, sebab Allah kata fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bagaimana nak jadi panjang umur walaupun dah mati ustaz? Ada sedekahun jariyah, sedekah jariyah. Lagi aw ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan. Awalidin salihin yad'ulah, ataupun anak yang mendoakan awak, anak yang soleh. Tu nampak adik-adik kita tuan tu, duk kutip tabung jalan dua orang. Setengah masjid bila datang sembahyang Jumaat, satu saf, satu tabung dan satu budak. Bawa habis. Bawa satu saf habis Jumaat. Ada 12 saf, yang balik 10, 2 tabung hilang tuan. Dia terus jalan orang tuan. Yang mana faham, tak faham tuan-tuan. Sebab tu dalam kehidupan kita, kita jadi cerdik. Macam mana nak jadikan panjang umur? Ada. Nama dia ialah sedekah jariah. Sedekah yang berpanjangan pahala dia. Buat masjid, buat surau. Tapi ustaz, masjid tu dah roboh ustaz. Dia orang cakap kalau masjid tu dah roboh, pahala hilang ustaz. Kalau gitu di mana berpanjangannya? Mana panjangannya kalau dah roboh hilang? Tuan-tuan sedekah van mayat, reput van mayat. 15 tahun hancur van mayat. Habislah pahala aku, habislah. Tak ada mati dah habis pahala. Di mana yang kata pahalanya berpanjangan kalau habis? Itu setengah orang dia faham macam tu. Bila van mayat tu dah reput, dah hancur, masuk kelang untuk dirosakkan van tadi ni, dah tak ada apa dah, habislah pahala makcik. Habis itu di mana pahala yang berpanjangannya? Mana ada benda yang kekal dalam dunia ni? Kabur pada saya. Apa benda yang kekal? Buat sekolah, sekolah untung. Buat masjid, masjid untung. Buat hospital, hospital untung. Buat pondok, pondok untung. Buat sekolah agama rakyat, sekolah agama rakyat pun untung. Maknanya tak adalah pahala panjang ustaz. Dah kata asal hilang benda tu, habis pahala. Rosak benda tu, habis pahala ustaz. Itu di mana ustaz? Tuan-tuan wakar kipas. Kipas pun hancur. Dia wakarnya kipas helikopter tu. Pusing-pusing-pusing, jatuh orang di bawah. Bukan setakat dia jatuh, orang di bawah putih kepala. Buangnya kipas ni. Gila punya kipas ni. Adakah hilang pahala dia? Tak hilang. Sebab kategori sedekah awak ialah sedekah jariah. Kategori awak apa? Sedekah jariah, berpanjangan pahala dia. Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan. Dalam hadis sebut au ilmin yuntafa'u bih. Kalau ilmu yang dimanfaatkan, dalam hadis disebut apa? Sedekatin jariah. Ataupun ilmu yang dimanfaatkan. Ataupun yang ketiga, doa daripada anak yang soleh. Walaupun kita dah mati, pahala masih lagi berjalan. Habis tu kalau anak tu mati ustaz, tak adalah pahala makcik ustaz. Oh, masih berpahala. Anak awak tu masih pahala walaupun anak awak dah mati. Sebab ada orang faham, bila dah mati anak tak adalah pahala untuk kita dah. Habis tu yang pahala dia dulu-dulu dia doa masih berjalan lagi tuan-tuan. Sebab itu bila tuan-tuan masuk sedekah dalam tabung kita tadi, mana ada ni hilang. Niat untuk siapa? Mak kita, bapa kita. Doa, ya Allah, ampunkanlah dosa makku ya Allah. Luaskanlah kuburnya ya Allah. Luaskanlah kuburnya ya Allah. Angkatkanlah kepada dia dan berikanlah nikmat dalam kubur ya Allah. Sampai pahala tu tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya hormati, mudah-mudahan mukaddimah 3 benda yang saya bawa ni ada manfaat pada kita. Mukaddimah ustaz, ya mukaddimah. Isinya bila? Isinya 2 jam tuan. Terus sebelah tu habis tuan ni. Tuan-tuan yang saya muliakan, kita membicarakan tajuk isteri cerminan daripada suami. Okey? Bukan suami cerminan isteri gitu tuan. Ada setengah laki-laki sebelum kahwin, Allah, lepas-lepas kahwin
Langsung pendiam. Sebelum kahwin, Allah. Lepas kahwin dia. Kenapa kau Din? Malah cakap Ustaz. Betul semualah dia orang payah Ustaz. Dengan orang perempuan ni payah Ustaz. Saya diam je Ustaz. Sebab tu tanda-tanda laki-laki tu kahwin, dia diam dia. Kenapa kau Din? Payah cakap Ustaz. Isteri saya Ustaz. Payah Ustaz. Nampak tuan-tuan? Itu cerita lain lah. Ni kita cerita lain. Tajuk. Kita berdasarkan pada tajuk ni. Baik tuan-tuan yang saya muliakan. Ada dua perkara yang meletakkan diri kita ni sama ada nak tengok dalam keadaan sabar ataupun tidak sabar. Pertama, waktu kita tidak ada apa-apa. Cuba tengok macam mana tahap kesabaran kamu. Dua, waktu sudah ada apa-apa. Apa kesabaran kamu? Bukan susah nak test sama ada kita ini orang bagus ataupun tidak. Sebelum dan selepas. Manusia akan berubah sebelum dan selepas. Sebelum dapat, lain. Selepas dapat, lain. Ni yang kita takut. Sebelum dapat isteri, macam mana awak? Lepas awak dapat isteri, macam mana awak? Tanya pada mak dia. Tanya pada bapak dia. Hajah, Saifuddin tak balik ke? Jarang. Lepas kahwin tu tak ada balik dah. Oh, dia tak balik, dia sibuk ke apa tak tahu, tak apalah, biarlah dia. Memang jarang balik, tak ada. Baru ni dia Bali pun tak balik. Atau dia balik ke mana? Oh, balik rumah mak mertua dia. Oh, ya ke? Bukan hari tu dia dah balik ke rumah Hajah. Balik raya puasa tu dia balik, tapi dia makan lemang sepotong. Dia pergi rumah mertua dia. Tak tidur rumah Hajah. Tak ada, tak apalah. Nampak tak? Kenapa Saifuddin ni berubah sangat? Kenapa berubah? Dulu sebelum kahwin, awak jaga mak awak. Lepas kahwin, kenapa awak abaikan dia? Oh, kenapa berlaku perubahan? Mesti ada sebab. Serupa juga dengan isteri kita. Anak perempuan kita, makcik, si Aloyah ni tak balik lah makcik. Allah, laki dia tak bagi balik. Kenapa pula? Tak tahulah, dia kata bila dah kahwin, ketaatan berpindah pada suami. Tadi bukan lagi tanggungjawab dia nak jaga makcik. Kata dia lah. Oh ya ke? Siapa cakap? Si Aloyah lah cakap. Bila kahwin, ketaatan anak daripada mak, bapak bertukar pada suami. Itu yang dia ikut cakap suami dia. Suami dia nama apa makcik? Suami dia tu lah nama si Bidin tu. Menantu tu lah. Tak, hantu pun tak tahu lah kata dia. Langsung tak bagi balik dah dia. Itu si Aloyah pun dia kata wajib taat pada suami. Ni perkataan yang selalu kita dengar. Bila isteri berkahwin, ketaatan berpindah pada suami. Kata mak tak wajib taat. Bapak tak wajib taat. Mak bapak tak wajib jaga. Sebab apa? Suami. Oh, ni parah ni tuan-tuan ni. Habis tu siapa jaga mak bapak? Anak laki-laki. Anak laki-laki sampai bila-bila pun ustaz kena jaga mak bapak ustaz. Anak perempuan dia bertukar pada suami kan. Siapa cakap kan tu? Siapa yang kan tu? Ustaz macam kita kan, macam kita kalau kahwin dengan laki-laki, bukan kita akak, kita berdua. Masa bila saya jadi perempuan? Okey. Macam orang perempuan kalau dia kahwin dengan laki-laki, ketaatan dia pada suami dia kan, dengan mak bapak dia tak payah jaga kan. Siapa yang sebutkan tu? Siapa sebutkan? Mak awak kena jaga, bapa awak kena jaga, suami awak pun awak kena taat. Perkahwinan tidak mengurangkan tanggungjawab, sebaliknya perkahwinan menambahkan tanggungjawab. Oh, pandai pula bercakap. Bila dah kahwin, ketaatan pada suami. Mak, izinkan saya mak. Menangis lah. Apa yang menangis pula? Saya dah kena taat pada suami saya mak. Habis tu mak macam mana?
Siapa nak jaga mak? Mak pergi ke sekolah Ustaz Kazim, dia jaga orang tua tu. Apa saya pula nak jaga mak awak pula? Kalau awak sebagai anak tak boleh jaga, saya yang bukan anak dia lagi tak boleh jaga. Sudah, tak nampak dah. Kalau awak sebagai anak tak payah jaga konon-kononnya mak awak, saya yang bukan anak dia, takkan saya nak bela? Tak apalah, kau ikutlah laki kau ikutlah. Dah taat pada suami kau. 2 tahun kahwin, bercerai. Bila bercerai, dia balik dari rumah mak dia. Bawa anak 2 orang, setahun seorang. Kenapa kau balik Mak, kita orang dah bercerai, mak. Habis tu, saya nak baliklah rumah mak. Kan hari tu kau cakap ketaatan kau pada laki kau, apa sekejadah kau balik ke sini? Mak pun dah kahwin lain tau. Ketaatan mak pada suami mak, berambus kau di sini. Ada mak cakap macam tu? Ketaatan isteri kepada mak dia, kepada bapak dia tetap berterusan. Walaupun dah kahwin. Sebab itu, tengok arahan mak, arahan bapak, bercanggah tak dengan syarak? Kalau bercanggah, tak payahlah ikut. Tapi kalau arahan dia masih lagi betul, silakan ikut. In jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Ni akak-akak nak ingat ni. Selalu saya dengar benda ni. Orang perempuan kalau dia kahwin, ketaatan dia berpindah kepada suami dia. Isteri hanya pada suami sahaja. Anak-anak dia hanya pada suami sahaja. Mak bapak dah tak ada dah. Kamu ingat ni apa? Cerita Hollywood, Bollywood ke? Cerita Bollywood ya, Tamil Wood ya. Lepas kahwin ikut laki. Dah, kita orang Islam. Sebab tu abang, bila kita kahwin dengan isteri kita, jangan buang mak dia. Kita lah sebagai suami, nasihatkan isteri, jaga mak awak, jaga bapa awak. Sebab itu jangan sampai putus silaturahim. Dalam kitab Muhimmah fil Ilmil Hadis diterangkan macam mana boleh putus silaturahim. Yang kata boleh putus silaturahim itu ialah apabila seorang bapa, seorang wali menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang tak elok. Bila dia menikahkan anak perempuan dia dengan laki-laki yang tak baik, maka dia boleh memutuskan silaturahim. Dengan jalan apa? Jangan balik rumah mak awak, saya tak izinkan. Bang, mak sakit abang, habis tu kau je nak jaga. Kakak kau ada, abang kau ada, biarlah dia akan jaga. Kau duduklah sini, apa pasal? Bang, dia mak saya bang, kalau tak ada saya, tak ada mak, tak ada saya bang. Itu bukan masalah aku tak izinkan. Tak balik tuan-tuan. Bila tak balik jadi apa? Sebab tu abang-abang, bila kita kahwin dengan seorang perempuan, maknanya kena ambil mak dia, kena ambil bapak dia. Jangan ambil anak saja. Hoi buat lari anak. Mak mertua, pak mertua lantak di kampung. Oh, tak kena tak. Jadi nombor 1, ingat apa dia? Perkahwinan tidak mengurangkan tanggungjawab, sebaliknya perkahwinan menambahkan tanggungjawab. Ingat, bila kita berkahwin, di situ kita ada penilaian. Sebelum kahwin bagus. Kenapa selepas kahwin tak bagus? Kenapa sebelum kahwin seorang yang baik sangat? Kenapa lepas kahwin terus jadi bergaduh dengan adik-beradik? Sebelum kahwin engkau adalah yang paling ceria. Kenapa lepas kahwin kau jadi pendiam? Sebelum kahwin kau baik dengan adik-beradik. Kenapa lepas kahwin kau menjauhkan diri daripada adik-beradik? Maknanya ada benda yang tak betul dalam rumah tangga tadi. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita berkahwin, pastikan kita, isteri kita, suami kita, dengan adik-beradik dia, dengan mak bapak dia, kita tetap dalam keadaan menjaga silaturahim, menjaga ukhuwah. Di sini juga kadang-kadang jadi keliru. Silaturahim itu apa? Ukhuwah itu apa? Baik, yang pertama, silaturahim ialah hubungan persaudaraan, hubungan kasih sayang orang yang ada hubungan dengan kita, yang pernah berkongsi rahim dengan kita. Adik, abang, kakak, mak, sejauh mana? Sepupu. Itu nama dia apa? Rahim.
mak bapak saudara tu, sepupu kita, anak kepada mak saudara kita, itu dipanggil rahim. Ustaz tu siapa tu ustaz? Baik dengan ustaz tu, itu mak dia dengan mak saya 10 pupu. Oh tu jauh dah tuan. Itu bukan rahim dah, itu ukhuwah nama dia. Persaudaraan silaturahim inilah yang menjadikan tuan-tuan panjang umur, yang menjadikan umur tuan-tuan barakah. Apa dia? Kakak sakit, bang, kakak saya sakit, saya nak jaga dia bang, dia kanser bang, pergilah jaga. Suami dia tak ada, anak-anak pun tak ada, pergilah bela dia. Maka dia mengeratkan silaturahim, dia menyambung silaturahim. Bang, kita dah 10 tahun tak bercakap dengan abang long. Apa kata abang, sebenarnya bulan baik, bulan hari baik dekat-dekat nak Ramadan ni abang, kita sambung silaturahim bang. Sambunglah silaturahim, itu adalah abang kandung awak, pergi sambung silaturahim. Bang, dengar ceritanya anak Kak Long, si Intan tu nak sambung belajar, dia nak pergi ke Yaman abang weh. Kita sedekahlah duit dekat dia, buat-buat tambang. Dia anak saudara awak, jom kita bantu dia. Itulah dia, yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khair falil walidain wal aqrabin. Ni saya ada wang, saya ada harta ya Rasulullah. Dengan siapa yang patut saya belanjakan harta ini ya Rasulullah? Maka nombor 1, belanjakan pada mak bapak. Awak ada gaji, awak ada pendapatan, ya, belanjakan pada mak bapak. Tu yang paling besar sekali pahala tuan-tuan. Paling besar. Ustaz, mak saya dah mati ustaz. Mak saya dah mati ustaz, macam mana saya nak? Mak awak ada kakak tak? Ada. Maklum, hidup lagi. Ada. Berbuat baik pada maklum awak. Awak buat baik pada maklum seolah-olah awak berbuat pada mak waktu mak masih hidup. Pergilah balik kampung, ziarah maklum, pergilah belanja dia. Kau nak bagi nafkah ke apa benda ke maklum kau. Ustaz, mak saya tak ada, mak saya sebatang kara ustaz. Kakak tak ada, adik tak ada, abang tak ada. Oh. Kalau gitu, mak awak ada tak kawan dia? Masa dia hidup dulu dia ada kawan. Ada ustaz. Di mana? Di Subang Jaya ustaz, Darul Ihsan. Dia ada belajar dulu, grup-grup belajar dulu ada ustaz. Masih hidup lagi makcik tu? Ada Kak Som, Kak Leha, Kak Tipah tertipu hidup ustaz. Kau jumpa Kak Tipah tertipu, kau jumpa Kak Som, Kak Leha, berbuat baiklah dengan kawan-kawan mak yang masih hidup. Pahala dia macam kamu buat baik pada mak waktu mak masih hidup. Ustaz, mak saya tak ada kawan ustaz. Takkan tak ada langsung? Tak ada ustaz. Kakak tak ada, apa tak ada. Mak awak tazan ke apa? Nampak benar nipu yang ni. Itu nama dia apa? Silaturahim. Jadi abang, kalau kita kahwin, jangan sampai putus silaturahim isteri kita dengan keluarga dia. Kak, kalau kita kahwin kak, jangan putuskan rahim suami kita dengan keluarga dia. Nak ke mana tu abang? Mak sakit, abang nak balik kejap. Balik macam anak mak tu abang seorang. Nanti saya macam mana? Kejap je pun, dengkil je, dekat je. Dengkil tak dengkil? Balik. Tiap hari balik habislah ada minyak tu dia. Tak jadi suami tu balik. Abang, duit tu nak buat apa abang? Abang nak post pada mak kejap, nak bank in kejap. Kenapa? Mak telefon, katanya bocor atap dapur tu nak ganti. Abang seorang ke anak dia? Orang lain? Yelah, dah bang, mak minta tangan tak bagi, minta kat kita je. Dia kakak, oh sabar kak. Patutnya akak bersyukur dapat suami yang taat pada mak dia. Ya Allah, terima kasih ya Allah, kau bagi suami aku taat pada mak dia. Ya Allah, berkatnya turun kat aku ya Allah. Ni tak perli lagi. Ambil lah bang, kalau boleh bawa tongges, bawa balik sekali bang. Peti air tu bawa sekali bang. Jangan macam tu Kak Som. Yang kedua dipanggil ukhuwah. Yang kita jumpa malam ni bukan adik kita, bukan abang kita pun. Kita dipanggil saudara. Ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah. Apa buat? Sallallahu ala Muhammad. Gugur dosa. Jumpa senyum.
dapat sedekah. Tabassumuka an wajhi akhika laka sadaqah. Senyum manis muka. Sebab tu ramai yang senyum dekat tabung tadi dapat pahala sedekah. Tak masuk duit pun senyum. Engkau tak masuk duit din, aku dah senyum kira sedekah juga. Bang, salam lah bang, oi. Persaudaraan. Manislah muka bang, oi. Persaudaraan. Masa muka. Engkau ni apa masalah kau masam-masam? Aku ada hutang paraid dengan kau. Bagi salam dapat pahala, manis muka dapat pahala, belanja dia makan dapat pahala. Tu nama dia apa? Ukhuwah. Ustaz, malam ni ada makan Ustaz? Ada no? Ada Ustaz? Masya Allah. Siapa sponsor Ustaz? Ada. Masjid sponsor. Allah. Di mana jamuannya, di mana? Tak nampak apa? Ha? Ada ya. Allah. Bagaimana? Masuk batu tuan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi da'watin tammati. Tuan-tuan yang saya muliakan, bagaimana supaya ukhuwah itu terjalin? Afshus salam, sebarkan salam. Wa at'imut ta'am, jamu makan. Wasilul arham, sambunglah rahim. Wasallu bil lail wan nasu niyamun, bangunlah sembahyang malam waktu orang lain tidur, bangun doakan. Berapa banyak kita tuan-tuan yang mendoa orang ni sakit, orang ni sakit, orang ni sakit, doa. Bayangkan seorang suami bangun tengah malam, bila isteri dia tengok suami bangun pukul 4:30 pagi, Allahu akbar. Agak-agak isteri tuan-tuan jadi apa?
Kenapa hari ini isteri kita tak hormat kita? Cukuplah dia panggil kita, hoi. Dia panggil kita, hoi. Makan. Hoi. Dua-dua lembu. Panggil, bang. Makan. Susahnya. Bukan suruh masak, suruh makan. Abang, oi. Aku ni nikah dengan orang ke lembu, nampak tuan. Masalah ni tuan. Kenapa hormat menghormati ini tak wujud dalam rumah tangga kita? Yang ustaz tu ceramah pompa mai dengan isteri, oi, balik ustaz tu tuan. Pada hari ceramah semua orang tunduk aja, isteri dia seorang tegak tu tak ada. Pasal apa yang tak ada penghormatan? Pasal apa yang isteri tak takut langsung? Jawapan dia mudah, sebab kita tidak ada aura. Kita tidak ada zauq, tu tidak ada. Daripada mana datangnya aura? Daripada mana datangnya zauq? Salah satunya ialah qumil lail, bangun sembahyang malam. Yang tu yang kita tak buat. Anak tak hormat, anak tak takut, anak tak rindu, anak tak segan. Pasal apa? Sebab tidak ada zauq. Bagaimana nak menimbulkan satu perasaan kegerunan kepada orang lain, perasaan segan pada orang lain? Nabi diperintah oleh Allah ketika mula-mula dapat wahyu, qum, bangun, fa'anzir. Sebelum itu apa dia? Qumil lail illa qalila, bangun sembahyang malam walaupun sedikit, bangunlah. Mana ada Nabi tak bangun malam, tuan-tuan? Sampai bengkak kaki Rasulullah. Sebulan sebelum Rasulullah sampai, musuh-musuh Rasulullah takutlah. Yang nak sampai Nabi bila lagi sebulan. Sebulan ni rasa takut. Hormat dia. Dengar nama Nabi ni hormat. Tuan-tuan, sekarang ni dengar nama suami tak ada. You, I cakap pada you, okay? Jari lagu tu. You. Isteri cakap macam tu kat suami. You. Aku gigit jari kamu kan? You bam sekali pergi. Hormat tak ada. Macam mana nak hormat? Kita boleh tengok pada panggilan saja. Kak panggil suami akak nama Din. Din. Balik Din tu. Pada tengah zikir tu, subhanallah, subhanallah. Balik Din ni. Din saja dia panggilnya. Kak, panggillah dia dengan nama yang hormat, Kak. Bang Din. Balik. Ustaz, suami saya bukan Abang Din. Suami saya Tok Imam. Abang Mam. Balik Abang Mam. Nampak. Abang Mam. Menggeletar Abang Mam tu begini tu. Gigi naik bulu romba ni. Panggilan tu saja mendatangkan perasaan hormat. Sebab tu Nabi Muhammad dipanggil apa? Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Dia tak panggil Abang Mat. Dia tak pernah membahasakan kepada Rasulullah di hadapan orang lain. Muhammad macam tu lah, malam-malam balik Muhammad tu. Tak. Kita hari ini membahasakan pada kawan kita, suami kita dengan nama. Pah, laki kamu ke mana? Si Bidin tu. Macam itulah dia. Tak mancing, lepak kedai mamak. Tengok Liverpool kalah lagi. Wah, sudah tuan-tuan. Ini mesti Manchester ni, tuan-tuan. Wah, nombor satu hormat. Macam mana nak hormat? Panggilan nombor baik. Abang Haji, ayahnya, anja, kanda. Terpulanglah, tuan-tuan. Tapi kalau abang-abang tak asuh dia, cerminan dia letak pada isteri, depan-depan kita, "Oi, Din, baliklah Din." Kita bila dengar isteri dia panggil suami dia dengan nama Din, kita yang bukan suami, dahsyat macam ni. Sebab apa? Sebab abang tak dihormati, abang tak suruh dia. Sebab apa tak dihormati? Sembahyang malam jarang. Bangunlah, sekarang subuh dah awal. Maghrib pun awal sekarang.
Siapa yang nak qada puasa, cantiklah sekarang. Pukul 7, 6.58 dah buka puasa kak. Dulu kalau rasa nak buka puasa awal, buka puasa di Sabah. Naik kapal terbang, pergi Sabah. Mana Din? Sabah buat apa? Buka puasa. Astaghfirullahalazim. Dapat setengah jam awal. La ilaha illallah. Sekarang ni 6.58 dah maghrib. Balon bang, puasa bang. Subuh tak apa, sahur memang kita bangun awal pun. Bangunlah sembahyang malam. Allahu akbar. Isteri abang, kalau abang sembahyang malam tepi katil. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Isteri rasa apa? Allah, pilihan yang tepat. Ini subuh pun tak buat. Macam manalah aku boleh menikah dengan orang ni? Ya Allah, subuh tak nak bangun. Macam mana dia nak hormat dia kita? Silap-silap besok malam, bang, besok kalau abang nak bangun malam, abang kejutkan saya tahu. Kita sembahyang sama-sama. Allah. Pukul 4 pagi, isteri yang bangun, bukan kita yang kejut. Dia yang sediakan sejadah, dia yang letakkan sejadah. Allahu akbar. Allah. Suami jadi imam. Allahu akbar. Rakaat pertama qul huwallah. Jadi qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahu akbar. Rakaat kedua lam yalid wa lam. Sedih betul lagi aku ni. La ilaha illallah. Kak, janganlah pelekeh suami kak. Dia bangun sembahyang malam tu cantik kak. Qul huwallah 2 rakaat pun sah kak. Bagi sokongan. You can do it. Yes, my husband. You can do it, my husband. Buat. Nida. Abang tak ada surah lain ke bang? Janganlah condemn dia. Dia baru nak sembahyang malam. Mengadu pada Allah. Sekarang ni kita banyak masalah bang. Masalah anak saja masalah bang. Masalah menantu bang. Masalah cucu bang. Masalah di pejabat bang. Runsingnya aku ya Allah. Kadang-kadang dengan tak boleh tidur malam. Memikirkan. Tak boleh tidur. No. Bila tak boleh tidur, janganlah duduk di depan rumah. Duduk atas buayan kat depan serambi dekat buah pos tu. Kenapa tak tidur bang? Tak boleh tidur. Mikir masalah budak-budak. Tengah-tengah duduk fikir, hantu lalu masuk balik dalam rumah macam ni. Janganlah macam itu. Hadapkanlah wajah awak. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Hadapkan. Aku serahkan diriku pada Allah. Allahu akbar. Allah Maha Besar. Surrender, ya Allah. Aku surrender padamu, ya Allah. Aku sakit, ya Allah. Aku serahkan diri aku padamu, ya Allah. Itulah nama dia, surrender. Cuba tengok tangan tuan-tuan. Tuan-tuan kalau surrender, ingat cerita Combat, Vic Morrow. Starring Vic Morrow and Rick Jackson in Combat. Oh, tahun 70-an begini tengok Combat, menang semedang tuan-tuan. Vic Morrow tu, Jerman tu kalah lah. Dalam kumpulan Vic Morrow tu ada seorang baru pula, orang baru yang ni mesti mati. Memang mati tuan-tuan ni. Tu cerita Combat. Tuan-tuan tengok ada, dia tawan askar Jerman. Begini askar Jerman berjalan. Tu nama dia apa? Surrender. Sebab tu tuan-tuan, sebelum cerita Jerman tu, Combat tu buat, kita dah lama dah surrender pada Allah. Allah, aku surrender padamu ya Allah. Padahal banyak benda lain boleh buat untuk menunjukkan takbir. Kenapa begini? Aku serah diri aku padamu ya Allah. Tiba-tiba tuan-tuan surrender pada Allah. Allah. Cuba bayangkan Jerman macam itu. Vic Morrow kata, hands up. Bayangkan Allah. Lagi parah ni tuan-tuan ni. Dia kaut dengan orang-orang sebelah sekali. Allah.
Dengar, kita pula mengalah pula. Tak apa, kau dulu angkat takbir, tak apa. Aku kemudian sikit, tak apa Din, kata dia. Apa nama surrender macam itu, tuan-tuan? Bukan. Elok-elok surrender ni. Allah Akbar. Apa perkataan ketika surrender? Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Jangan saat lagi sembahyang Isyak pula Allah Maha Besar. Hai, apa kau Maha Besar? Tadi Ustaz Kazim cakap, dia translate bahasa Melayu. Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar. Apa maksud? Segala masalah yang lain adalah kecil, segala penyakit adalah kecil, segala masalah kewangan adalah kecil, masalah anak kecil, masalah jiran kecil, masalah pejabat kecil, masalah-masalah semuanya kecil bila awak meletakkan Allah yang Maha Besar. Segala masalah lain adalah ciput. Sekarang yang kita jadi masalah ni sampai jadi anxiety, yang jadi masalah sampai murung, yang jadi masalah kena makan ubat penenang ni pasal apa? Awak meletakkan benda lain lagi besar daripada Allah. Punca. Cuba tengok adik kita yang berlari, yang duk main tadi. Cuba tengok anak kita. Saya baru ni dapat cucu ketiga, Ustaz. Oh, asyik jumpa tidur, asyik tidur jumpa, Ustaz. Dia tak pernah panggil saya Tok. Baru 21 hari nak panggil apa? Gila ke apa Ustaz Azim? Allah. Asyik jumpa tidur, asyik tidur jumpa. Bila masa kau nak buka mata kan demam kuning kan, tak bergerak ni. Oi, bangun. Kan kuning kan? Sebab tu kena bagi jaga juga. Tidur letih, jadi kuning budak ni kan. Cuba tengok budak. Dia main, dia ketawa, dia main, dia ketawa, dia tidur. Sekali dia jaga pula, dia kencing, dia berak, sekali dia tidur, dia main-main. Tuan-tuan tengoklah budak tu susah hati. Ada tak dia fikir berkedut dari dia, kenapa dik? Nak makan apa ni? Tak pernah budak tu cakap. Umur 6 bulan, 2 tahun, kerja dia main. Dia ketawa, main, merangkak, menerak, semua ada. Sebab apa dia tak susah hati tentang makan minum dia? Nestem dia, bubur dia, moy dia, susu dia. Sebab dia tahu mak dia yang sangat baik hati akan bagi makan pada dia. Sebab budak tu tahu saat lagi dia lapar, dia menangis, mak dia akan menyusukan pada dia. Saat lagi dia tahu lepas dia jaga daripada tidur, mak dia akan dakap dia, mak dia akan susukan dia. Saat lagi mak dia suapkan bubur pada dia, saat lagi mak dia suapkan carrot campur dengan kentang, makan. Dia tak pernah susah hati. Sebab apa? Sebab mak dia sangat baik, mak dia sangat penyayang. Kalau Allah sangat baik, kalau Allah sangat penyayang, kenapa tuan-tuan susah hati? Mak dengan Allah mana lebih baik? Mak dengan Allah mana lebih penyayang? Allah. Kalau Allah Maha Penyayang, yang tuan-tuan susah hati pasal apa? Cakap apa? Sebab tuan-tuan tak meletakkan, kita tak meletakkan Allah Maha Besar. Ni tuan-tuan, ni masjid ni saya tengok masjid ni, saya tahu dah perbelanjaan banyak ni masjid ni tuan-tuan. Tengok aircon pun tahu dah sejuk gila tuan-tuan. Gila pun tak sejuk macam ni tuan-tuan. Menyesal tak pakai kot lah ni tuan-tuan ni. Patut pakai blazer. Saya patut dia orang semua tebal-tebal jumpa tuan-tuan. Memang menyerap dia membuah haba ni. Tengok maintenance masjid ni pun Allahu Akbar. Kalau tak ada sumbangan pada kita, korporat, datuk-datuk, datin-datin, ibu-ibu, bapa-bapa ni tuan-tuan, oh susah tak. Saya letak jawatan tuan-tuan. Letak jawatan, apa pegahlah masjid aku balik kampung. Tanam pisang lagi bagus. Pening kepala tuan-tuan ni nak bayar bil ni. Tapi tuan-tuan ni jenis yakin pada Allah. Semalam dah bagi dah duit. Tadi bila adik-adik kita usung tabuk, bagi lagi. Minggu lepas dah bagi, Jumaat kemarin dah bagi dah. Hari ni bagi lagi, kapet bagi, ini bagi. Kenapa tuan-tuan masih bagi? Sebab tuan-tuan mengingat bahawa Allah Maha Besar dan Dia Maha Penyayang. Kalau seorang ibu sayang pada anak dia, dia tak akan biarkan anak dia lapar. Allah lagi Maha Penyayang. Dia tak akan bagi kita susah tuan-tuan.
Kau bagi pada Allah, aku ganti balik. Ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifu. Apa-apa yang kau bagi pada jalan Allah, aku ganti balik, tuan-tuan. Balik kepada sembahyang malam tadi. Maka bila tuan-tuan sembahyang malam, isteri jadi apa? Automatik isteri lembut hati, tuan. Cakap baik. Sebab tu kalau isteri kasar dengan kita, bertegah dengan kita, garang dengan kita, jangan salah dia lagi. Salah kita. Sebab kita tak boleh menjadikan dia lembut. Kenapa tak boleh? Sebab kita jarang mengadu pada Allah. Kalaulah tuan-tuan sembahyang, aku serahkan isteri aku ni padamu, ya Allah, engkau lah yang maha berkuasa, ya Allah, kau lembutkanlah hatinya, ya Allah. Bila nak mengadu itu? Bila tuan-tuan letakkan dahi tuan-tuan ke tempat sejadah, tuan-tuan hamburkan segala pengaduan kepada Allah waktu sujud. Nabi kata waktu yang kau paling dekat dengan Tuhan ialah waktu sujud. Cakap pada Tuhan. Cakap. Tak payah cakap dalam Facebook. Tak payah cakap dalam toktik. Patutlah kau layan aku macam sampah. Tak payah. Tak payah. Suami tak guna. 9 bulan aku mengandung. Ada kau dengan aku? Jangan. Jangan. Kenapa jangan, Ustaz? Sekarang awak tengah marah. Nanti kalau awak dah hilang marah, dipujuk, rujuk balik, baik balik, nanti orang akan hentam awak. Hari tu kutuk sangat, sekarang balik pula. Nampak? Sebab itu media bukannya sasaran kita, tempat tumpuan kita. Tempat tujuan kita, tumpuan kita Allah. Di mana kita nak? Dalam sujud. Mengadu pada Allah. Ya Allah, lembutkanlah suami aku, ya Allah, lembutkanlah dia, ya Allah. Buat 4-5 hari Allah makbul. Lembut sungguh. Hai, panasnya. Apa hal laki aku ni lembut pula dah. Dah kamu minta, ya Allah, lembutkanlah dia. Lembut sungguh. Tak suka. Sudah. Abang. Tak tahu sejak 2-3 hari ni abang rasa lembut pula. Doa balik, ya Allah, bagi keras balik, ya Allah. Sudah. Lupa nak sebut hati. Lembutkan hati, bukan lembutkan dia. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Simple. Allah, tuan-tuan, kita jadi suami ni lambang baik. Ulang balik. Kita jadi suami ni lambang baik. Sekarang depan kita ni pengurus masjid, nazir masjid, tok imam, ustaz. Yang depan tuan-tuan ni penceramah. Dengan songkok dia, baju batik dia. Orang tanya saya, ustaz tak ada baju lain je, baju batik saja. Buat macam mana? Baju ni orang sedekah, tak pakai lagi rugi pula. Pakai, kepiah ni orang Singapura sedekah. Jam ni orang Ipoh sedekah. Spek mata ni PA saya sedekah. Semua sedekah, ustaz. Macam mana minta sedekah dapat? Tuan-tuan ni, Abang Haji ni soban merah, baju hitam. Abang kita ni ridak hitam, jubah hijau. Abang Haji kita duduk atas kerusi. Allah, jubah cantik lah, handphone kat tangan, handphone kat poket tu, Masya Allah. Abang kita lamora ni sandar kat dinding ni, tuan. Alhamdulillah, tuan-tuan. Saya bukan saya nak puji saya lah. Saya siapa minta bantuan je, jom kita buat. Ustaz, kami nak buat masjid. Boleh Ustaz tolong cari dana, Ustaz? Boleh. Berapa juta nak target? Berapa ratus ribu target? Kerja saya, tuan-tuan, pergi ceramah, tuan-tuan, bagi masjid bagi masjid ni. Alhamdulillah, dapat pahala sedekah jariah dengan mengajak orang sedekah pun jadi. Ada satu masjid saya cari, Ustaz, masjid kita dah siap. Alhamdulillah. Dah semayang lah, Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih, Ustaz. Kami nak buat kuliah. Soalan, kami tak nak panggil ustaz lain. Kami nak ustaz rasmi dulu. Kenapa pula? Ustaz yang cari duit. Boleh. Nanti saya bagi tarikh terdekat. Dapat kuliah maghrib, saya batal tempat lain. Saya kata saya nak main sini lah. Pergi tuan-tuan. Masjid dia orang tak ada dinding. Loh. Tak ada dinding, tinggi tiang lah.
Saya tanya, kenapa tak ada dinding tu Haji? Sebab kita nak bagi angin bergerak, masuk keluar angin. Angin menderu tuan. Oh senang. Tak ada sejuk macam kita ni. Angin keluar masuk tuan. Yang kedua, kita nak jimat elektrik. Saya tanya dekat dia, orang tak ni anjing tak masuk ke bang Haji? InsyaAllah kita pagar lah, anjing tak masuk. Pencuri, Allah tongkat mimbar je Ustaz. Dia nak ambil dah Ustaz tongkat tu Ustaz. Habis tu kenapa yang buat tak ada dinding? Sebab apa? Kita nak melatih jemaah kita supaya jangan menyandar dekat dinding. Abang-abang ni kalau pergi ni kompom nyesel ni. Apa tak ada dinding? Celaka macam ni. Memang tak ada dinding tuan. Masjid mana Ustaz? Masjid Pengkalan Tiara di stesen 18 Ipoh. Tak percaya api. Saya kan bohong. Masya Allah, hebat tuan-tuan depa ni. Tuan-tuan yang saya muliakan, balik pada Allah, mengadu pada Allah, minta tolong kepada Allah, semayang. Allah Ta'ala tolong kita supaya kita jadi yang terbaik. Kenapa saya cakap macam itu? Tu imam dengan jubah dia, saya dengan batiknya, Tuan Haji dengan jubah dia, Tuan Haji dengan jubah dia, abang dengan jersey bola dia, abang dengan kemejanya, tak balik rumah lagi pun, terus main ke masjid lepas kerja. Siapakah yang terbaik? Kalau dinilai pada pakaian, para asatizah kita inilah yang terbaik. Kalau dinilai pada perwatakan, Tuan Haji inilah yang paling baik. Kalau dinilai kepada kita bahas hanya lihat kepada pakaian, siapa yang janggut paling panjang, dialah paling baik. Putih pula tu janggut, ni terbaik Tuan Haji ni. Dah, Allah tak nilai macam tu. Allah bukan nilai. Yang nak tahu kita baik tak baik siapa dia? Makcik di belakang. Kalau makcik tu kata kita baik, baiklah. Kalau isteri kita kata tak baik, tak baiklah. Sebab Nabi kata apa? Khairukum li ahlihi. Orang yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang paling baik pada ahlinya, isterinya. Penilaian baik tak baik kita letak di mana? Tu, kat leha di belakang. Balik sekali lagi bang, cuba tanya isteri kita. So, abang tanya boleh? Tanya apa bang? Abang ni baik tak dengan Som? Sudah. Nak jawab tu punya lambat. So abang tanya, ni abang baik ke? Kita dah kahwin 40 tahun. Tahu lah bang. Fikir sendiri lah bang. Cuba maknanya tak baik tu. Som puas hati tak dengan abang Som? Boleh tahan lah abang weh. Nak kata pun tak guna dah, dia nikah dah tu. Sudah tuan-tuan. So banyak dah nak komplain dekat abang Som, banyak abang. Komplain pun tak guna, abang bukannya abang dengar pun. Kalau isteri sendiri cakap kita tak baik, jangan harap tuan-tuan ni baik. Tapi ustaz, saya saf depan ustaz. Saya datang masjid ustaz, memang awak saf depan tapi awak tak bagi nafkah pada dia. Saya nak bagi nafkah apa ustaz? Dia kerja ustaz. Dia kerja apa? Cikgu sekolah. Nama dia Murni. Abang bukan cikgu juga. Saya cikgu Syari. Sudah tuan-tuan. Dah kena tu cikgu Murni dengan cikgu Syari. Jadi buat apa saya bagi nafkah pada dia? Kan dia dah dapat kerja. Dia dah ada gaji dia ustaz. Bang, itu gaji dia bang. Itu gaji dia. Nafkah abang kena bagi juga. Tak. Soalan dia ustaz, dia dapat kerja cikgu tu, saya yang izinkan dia kerja, kan? Isn't it? Okay? Nampak tu. Actually ustaz, pula tuan-tuan. Kalau saya tak izinkan dia kerja, dia tak dapat cikgu ustaz. Dia hanya jadi Murni je, cikgu tak ada ustaz. Bang, dia kerja itu pendapatan dia punya hal. Abang izinkan dia kerja, abang punya hal. Tapi nafkah dia, itu dia punya hal bang. Abang punya hal untuk dia. Melainkan dia kata pada abang, okey, abang Syari, abang tak payah bagi nafkah pada Murni.
Abang izinkan murni kerja pun terima kasih bang. Habis tu ni nafkah 1,000 sebulan ni, ambil kat abang, sedekah kat abang balik. Selamat. Kali dengan 12 ribu. Kali dengan 2 tahun 24 ribu. Boleh menikah lain. Jadi akak-akak kalau tak nak dia menikah lain, rembat saja 1,000 tu akak. Tak payahlah buat muka baik sangat. Tak apa bang, abang izinkan murni kerja pun okey bang. Buat tuan-tuan. Tu kedai tom yum banyak tu. Abang minum apa bang? Umur 68 bagi bang. Tak cabut kepiah pakcik tu. Tuan-tuan yang saya muliakan, sebab tu Nabi kata yang paling baik di kalangan kita ini ialah yang paling baik pada isterinya. Maka kalau kita ni baik, automatik isteri itu baik. Tapi kalau kita tak baik, gambarannya di situ. Ambil kasarnya makcik ni, ambil sombongnya makcik ni. Allahu Akbar. Tuan-tuan yang saya muliakan, kadang-kadang kita sebagai suami ni tuan-tuan, kita selalu dengar bila kita berkahwin, kita jadi nakhoda, kita melayari di dalam gelombang. Ini cerita lah, tak payah nakhoda lah, sebut sampan sudah lah tuan-tuan. Nakhoda kerja dah apa? Kapal besar mana kau nak bawa? Cukup sampan cukup. Oi, saya ni orang lama tuan-tuan. Semalam saya ceramah dekat Kota Setia, dekat apa nama Teluk Intan. Jauh pedalaman tuan-tuan. Sempadan dengan Bagan Datuk dah, seberang sungai je. Saya pun tak pernah sampai walaupun dalam negeri Perak. Saya kata ada korang dalam kampung ni, kelapa sawit sepanjang jalan tuan. Dia ni scammer ke saya kata. Kan kampung kita ada 4 orang ni. Betul ke tak ada? Bila pergi tuan-tuan punya ramainya orang dan orang kampung turun semua. Saya tanya satu abang tu, abang dari mana? Hujung kampung Ustaz. Abang datang sini. Selebriti datang Ustaz. Astagfirullahaladzim. Selebriti itu kan ni. Oi tuan-tuan, seronok benar saya ceramah. Tuan-tuan, kita tengok kan, manusia ni kan, kadang-kadang kita lupa yang kita ni suami. Macam mana kita tanggungjawab kita, tugasan kita nak menilai supaya kita ni boleh menjadikan isteri kita tu ikut kita, menjadi baik. Nilaiannya letak pada kita. Tapi isteri saya ganah Ustaz. Ganah tak ganah, kalau awak letak yang terbaik, insya-Allah. Macam mana awak nak mengendalikan dia supaya jadi terbaik? Orang tua-tua kata dulu, macam bawa kapal jadi nakhoda. Maka kita ni orang tua-tua, saya pun orang tua, pakcik semalam saya tanya dekat dia, tuan umur berapa? 84. Saya umur berapa? 74. Dia kata saya umur 74 kan. Kita ni tua dah, kita ni lama dah tuan-tuan. Kita teringat cerita P. Ramlee apa? Cerita anakku Sazli tahun 56. Dia naik apa? Dia naik kapal ni, sampan, nyanyi lagu tu. Mula-mula main biola. Awan nanti kata aku kandung air, sampai tempat sejuk aku pun cair. Budak lagi. Tengok dalam air, nampak bayang-bayang, campak satu batu, bayang pun hilang. Terus jadi besar P. Ramlee. Jadi kalau tuan-tuan ada anak kecil menyanyikan lagu tu, sak terus jadi besar tu tuan. Kalau saya bohong, P. Ramlee pun bohong tuan. Tuan-tuan cuba tengok. Dia menyanyi atas sampan. Kan, jikalau tidak. Tuan, mendayung sampan tidak boleh sehala. Kalau tuan-tuan mendayung sehala macam tu, sampan tu akan pusing balik. Sebab tu kalau bawa sampan, sekejap ke sini, sekejap ke sini, sekejap ke sini, sekejap ke sini, supaya dia terus ke hadapan. Balik kan, pergi sewa sampan ke apa benda, pergi mendayung kat Tasik Putrajaya. Ada orang sampai begini tuan. Dah kalau kamu begini sampai ke sudah, tak sampai ke mana tuan? Begini, supaya dia terus
Begitulah kita dalam rumah tangga. Abang tak boleh lurus dengan abang satu. Buat macam mana ustaz? Tahulah tak boleh nak buat apa dah ustaz. Buat macam mana ustaz? Inilah kadang-kadang begini juga. Kita sebagai suami, kita yang mengemudi. Kita yang mengemudi dia. Kita yang ke hadapan sepatutnya. Ini bila tetamu datang ke rumah, lari masuk dalam bilik air. Ting tong. Siapa pula tu? Lari. Abang nak ke tandas sekejap. Abang, oh pergilah buka pintu. Ya Allah abang, aku nak ke tandas. Duduk menung lah jambat tuan-tuan. Yang kita ni nak pakai tudung lah apalah. Orang tua ni. Kadang-kadang bila orang datang ke rumah kita pakai singlet, baju kain pelikat, menung, abang oi pakailah baju elok abang. Kadang-kadang isteri tak cakap, suami diam. Abang sihat abang? Bolehlah. Abang ni kadang dia sihat, mari dia demam, 2 hari lepas influenza A. Astagfirullahalazim. Isteri pula yang cover. Abang tak kerja bang? Cuti. Agak-agak kalau suami macam ni macam mana? Bang, tunjukkan kewibawaan kita. Isteri bila kita tengok kita berwibawa, wah, ting tong. Siapa pula tu? Kita ke hadapan. Duduk dalam kereta biar abang yang beli kat pasar malam. Di luar sana tu macam-macam orang kena raba kau kan, macam-macam bangsa kan. Kau di sini. Kalau dia nak raba pun biar abang, dia raba abang. Tak apa, abang ke depan. Barulah isteri tu rasa lain. Ini tidak. Pergilah. Abang tunggu kereta, parking tak ada ni. Isteri lah yang bersambung nyawa pasal malam, pasal Ramadan tu. Suami relax, dia dengar klasik nasional. Inilah klasik nasional, relax. Suami apa ni tuan-tuan? Sebab tu ada isteri yang buat kerja semua, Confirm isteri, suami dia pemalas. Siap kat beda. Pak pagi dah bangun, masak karipak, goreng karipak, kemudian berniaga tepi jalan, pukul 11 bungkus-bungkus balik rumah. Siap kat dia. Sampai di rumah pukul 12. Sudah. Duit. Buat apa abang? Pokok. Bang, duit ni saya dah beli modal, bang boleh tepung lah apalah bang. Baklah. Hai. Kita tengok muka Kak Sidah tu terkesian dah. Kak Sidah tiap-tiap hari berniaga Kak Sidah. Kalau Kak Sidah tak berniaga macam mana Kak Sidah nak makan? Suami Kak Sidah buat apa? Tidur. Kalau Kak Sidah tidur juga, kebulur. Kesiannya. Bila kita nak jadi hero, kita lah sepatutnya jadi Superman, Spiderman, Batman. Segala man, termasuk keluar man pada isteri kita. Kita, saya suami tak duduk dan diam. Abang yang bertanggungjawab. Barulah isteri kata, ya Allah, pilihan yang tepat. Ini bumbung bocor, isteri yang panjat. Tu yang lubang tu, isteri panjat, suami direct di bawah aja. Apa bang? Kita hero bang. Ini hantu datang pun takut. 2 pagi nak terkencing, kencing manis entah. Disiku isteri dia. So, hei, kenapa bang? Teman abang jap bilik air. Kenapa? Nak kencing. Pergilah. Takut. Astagfirullahalazim tuan. Apa jenis tuan? Isteri tak nak teman, dia pergi ambil baldi, pergi kencing sebelah katil tuan. Bila kita nak jadi terbaik tuan? Sebab tu kalau isteri kita taat pada kita, isteri kita baik dengan kita, isteri taat pada mak bapak dia, isteri adalah orang yang terbaik dalam masyarakat. Itu maknanya apa? Abang telah menjadi yang terbaik kepada isteri abang. Abang ajar dia, abang didik dia, abang asuh dia, abang sabar dengan dia. Tuan-tuan, jadilah seorang pendayung sampan yang baik. Kadang-kadang belah kanan, kadang-kadang belah kiri, supaya dia stabil. Jangan stop untuk berdayung. Jadilah macam orang yang naik basikal. Orang yang naik basikal dia akan terus mengayuh supaya basikalnya terus tegak. Kalau dia berhenti mengayuh, kalau dia stop, tumbang dia. Begitulah tuan-tuan sebagai suami. Kita terus bekerja, berusaha
berdoa, bersemayang untuk menjadikan rumah tangga kita baik. Walaupun kadang-kadang orang tak nilai, orang nilai dengan macam-macam penilaian, teruskanlah bang. Yang kita pasti aku nak jadi yang terbaik, dan sumber untuk aku jadi yang terbaik adalah dengan berbuat baik pada isteri kita dan pada anak-anak kita. Jadi tuan-tuan, saya tutup dengan satu doa. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita. Jadi ada satu doa lah malam ni saya nak ajar pada tuan-tuan. Tak maulah ajar banyak-banyak, tuan-tuan kan nak amal pun tak? Ajar banyak-banyak lupa tak ni. Amalkan sikit-sikit sudah, jadikan amalan. Baik. Pertama, di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi. Okey. Surah Al-Kahfi ayat dia bunyi apa? Wa tahsabuhum aiqazan wa hum ruqud wa nuqallibuhum zatal yamin wa zatal shimal wa kalbuhum basitum, sampai habis. Okey. Bila tuan-tuan parking kereta di luar, parking motor di luar, kadang-kadang kita takut hilang, pecah kereta, hilang motor. Ada setengah orang dia takut hilang motor, dia bawa motor masuk dalam masjid, punya kedekut entah ni, sambil sembahyang sambil duduk tengok motor, sambil sembahyang tengok motor. Oi, teruknya entah ni. Kita bimbang orang pecah kereta, pecah cermin semua. Tuan-tuan, di rumah kita ni orang pecah rumah masuk, orang ketuk pintu, tapi tak ada orang, pukau entah ni. Jadi ayat ni selalu saya baca tiap-tiap kali saya nak tidur, tiap-tiap kali saya nak tinggal rumah, tiap-tiap kali saya nak park kereta, baik park di bawah basement ke, di tempat awam ke, saya akan baca doa ni. Tuan-tuan, waktu nak tidur, bacalah surah Al-Kahfi ni. Wa tahsabuhum aiqazan wa hum ruqud wa nuqallibuhum zatal yamin wa zatal shimal, sampai habis. Ataupun tuan-tuan ada kebun, monyet, kera, beruk, kita ni bila keluar, bila masuk dan keluar daripada kebun dusun kita, baca doa ni. InsyaAllah beruk pun tak masuk tadi, kera pun tak ni. Ni nombor 1. Ayat berapa Ustaz? Cari sendirilah. 15 ke 18 ke, pergi cari sendiri tak. Ayat berapa? 18 insya-Allah. 1. 2. Amalan apa yang saya baca? Okey, amalan apa yang saya baca bila saya berhadapan dengan orang sombong, orang belagak. Okey. Saya ceramah hari tu di satu masjid, dia berdiri kat pintu tu. Macam abang kita, abang hijau nak berjalan gitu. Dia berdiri tegak. "Woi Kazim." Oh, depan orang ramai. "Oh." Yang saya seronok, rela seorang pun tak masuk. Rela menanti, dia menanti di luar tak ni. Yang berada ni dia langkah bahu orang, dia langkah bahu orang, bau sampai depan meja saya. Saya pun kata kat dia, "Abang, duduk. Dengar sampai habis ceramah." Dia pun dengar. Habis ceramah, saya pun tepuk belakang dia. "Dah abang, pergi balik." Tak jadi pula mengamuk tuan. Jadi waktu dia datang tu dengan perasaan nak marah tu, saya baca surah Toha ayat 55. "Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra." Ayat yang kita baca waktu talqin. Mamai depan dia tepuk belakang dia. Jangan tak tepuk pula sampai ke subuh dia menung. Jadi abang-abang, kalau isteri abang-abang mengamuk, baca "Minha khalaqnakum." Tuan-tuan, isteri pun baca juga. Belaga pula tuan-tuan ni. Ayat ni saya akan baca dua kondisi, dua situasi. Satu, bila saya berhadapan dengan something, bila saya berhadapan dengan orang yang ganas, yang kurang ajar, minha. Dan satu lagi, bila saya nak minum. Benda yang paling saya jarang buat waktu ceramah, minum air. Sepanjang tuan-tuan duk ikut ceramah saya ni, pernah tuan-tuan tengok saya minum air dalam kuliah? Tapi kadang-kadang macam dia orang bubuh kan, dia orang dah tuang siap-siap, tak apalah.
Kadang-kadang tengah forum moderator tuang tolong tuang, saya tak mau tuang, dia tuang nak kata apa. Bila tuang, gelas ni pecah. Gelas ni pecah. Saya order satu bihun goreng, pinggan tu pecah. Saya bubuh makan satu laksa, di sini, ni dia, di tempat ni. Saya tak mau sebut kedai dia. Laksa tu penuh dengan bulu. Ni apa dia ni? Rambut. Saya pun panggil makcik cakap, ni tengok laksa kak ni. Nampak ni? Setak tak lantai. Dia tengok, ini daun kesum dia. Hei, kalau kak kata kesum, baik kak cakap daun ketum. Lagi bagus. Ni nama dia bulu burung kak. Ni rambut kak. Ni rambut kecil-kecil kak. Kalau saya makan laksa kak, saya gatal kak. Dia garu tak boleh cakap kak. Ni nama dia santau. Jadi tuan-tuan baca doa ni. Jangan tuan-tuan tengok makan je lah, silakan. Tinggalkan. Sekarang kau ambil kertas, kau ambil pen, saya tuliskan doa, kau baca doa, mudah-mudahan santau ni tak berjalan. Tuan-tuan ni. Lama dah cerita ni, bukan sekarang ni, cerita lama tuan. Amalkan benda ni. Surah Toha ayat 55. Untuk yang panas baran, untuk yang sombong, dan untuk apa? Untuk mengelakkan daripada gangguan sihir orang yang nak menjahanamkan makan minum di kedai kita, di restoran kita, ataupun siapa-siapa saja yang datang. Ustaz, kalau kita baca doa ni kita nampak ke Ustaz macam gangguan tu Ustaz, macam jin ke apa, kita nampak ke? Kalau Allah izin. Ustaz pernah nampak? Ada. Tinggi tu, rendah sikit pada tiang ni, rendah sikit pada tiang ni. Nah, warna oranye, warna merah, saya nampak jelas tu. Tangan tegak lagu tu. Takut. Depan sisi minyak tu. Yang mana faham, tak faham sudah. Menyesal aku percaya tuan-tuan. Yang tu saya tambah aja. Bila ada angin dia gelembung, tak ada angin lembek terus. Wallahu a'lam. Saya dah ceramah 35 tahun. Inilah kali pertama saya main masjid hebat. Orang-orang hebat ni. Jadi kalau nak jemput balik 35 tahun daripada sekarang tadi. Untuk kali kedua dia. Dan insya-Allah tuan-tuan, masjid tuan-tuan ni kalau tuan-tuan boleh bagi sumbangan tetap ke apakah, dan yang saya nampak Ramadan akan datang ni tuan-tuan, masya-Allah. Bagilah, mudah-mudahan dapat diimarahkan masjid kita dengan lebih baik. Terima kasih Tuan Imam, terima kasih pada semua. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.